Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani. Ayah di kau pahlawan kami, berjuang mencari rezeki, kasih tidak berbelah bagi, sentiasa ada di sisi. Diamu penuh hikmah berisi resahmu, bijak engkau sembunyi, tenang walau bergelora hati, ayah kau pejuang sejati. Benci ayah ke neraka, itulah tajuk buku yang menjadi pilihan saya untuk saya bicarakan pada hari ini. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Humaira Safiah binti Faizul Nizam, murid tahun 5 Sekolah Kebahasaan Sungai Aceh. Kod sekolah saya ialah PBA 4006. Membaca merupakan satu aktiviti yang sangat saya gemari. Membaca bukan sahaja dapat menambah ilmu pengetahuan, malah membawa saya ke dunia luar. Cita-cita saya pula ialah ingin menjadi seorang doktor agar suatu hari nanti saya boleh membantu merawat ibu atau keluarga saya yang sakit. Buku ini adalah hasil karya Nana Shazana dan Haida Kamaruzzaman. Buku ini telah diterbitkan pada tahun 2018 oleh Buku Kau yang mengandungi 100 halaman bercetak. Harga buku ini sangat mampu milik, iaitu RM12 di Semenanjung Malaysia dan RM14 di Sabah dan Sarawak. Buku ini menghimpunkan 5 kisah yang syarat dengan pengajaran tentang hubungan antara anak dan ayah, khususnya akibat buruk apabila seorang anak menderhaka. Setiap cerita membawa pembaca menyelami konflik emosi, salah faham, serta sikap ego dan amarah yang akhirnya merosakkan ikatan kekeluargaan. Watak-watak dalam kisah ini digambarkan melalui pelbagai latar kehidupan. Ada yang terlalu mengikut emosi, ada yang terpengaruh dengan hasutan luar, dan ada juga yang menyesal setelah terlambat. Kesemua kisah menunjukkan bagaimana kebencian terhadap ayah boleh membawa kepada penyesalan dan yang mendalam, malah memberikan balasan yang tidak diingini. Melalui gaya penceritaan yang menyentuh hati, buku ini mengingatkan pembaca tentang pentingnya menghormati ibu bapa, menghargai pengorbanan mereka dan mengawal perasaan sebelum terlambat. Ia bukan sekadar cerita tetapi satu peringatan bahawa kasih sayang keluarga tidak sepatutnya diputuskan oleh kemarahan dan kebencian. Karya penulisan novel ini sangat menarik dan sesuai dengan tahap pembaca. Bahasa yang digunakan mudah difahami. Tajuk pada kulit bukunya besar dan jelas serta saiz buku yang tidak terlalu tebal dan mudah dibawa. Sangat sesuai untuk dibaca pada masa lapang. Namun begitu, jika ditambah baik adanya ilustrasi yang berwarna dan menarik, sudah tentu ia dapat menarik minat pembaca. Pengajaran dan kesimpulan daripada buku ini, kita mestilah menghormati ibu bapa, jangan terlalu mengikut emosi dan hargailah mereka selagi mereka masih ada. Menyesal kemudian tiada gunanya. Syurga itu di bawah telapak kaki ibu dan redha ayah adalah kunci keberkatan hidup. Sekian bicara buku dari saya. Terima kasih.